Menit ni nombor satu halal steakhouse bang. Lepas tu dia orang kata menu yang paling hot selling kan, Wagyu antaranya. Tapi saya tak habis lah bang, kita share dua. Duit? Share duit ke apa? Share makan. Oh, bukan share duit. Oh, lembut daging dia. Oh, bila lembut tak murah. Abang okey ke? Okey. Betul Wagyu. Betul bang? Dia bercampur bau perasaan. Dia macam sedih tapi sedap tu. Gembira. Susah nak cakap. Sedap betul makanan Menate ni. Oh sorry, Menit. Menit bang, dia kata menit. Ada 14 cawangan commercial. Dia orang ada kat London pun ada. Kalau kita ada pergi London, kita pergi nak kedai dia. Boleh. Kamu pergi seorang lah. Berapa semua sekali? Semua sekali RM370 bang. Oh, ngam-ngam. Sampai macam mana bang? Okey ke kita punya makanan semua? Sedap. Hari-hari buka ke? Betul, hari-hari kita buka kat sini. Terima kasih tau. Datang lagi bang. Mesti. Barang sedap kita datang. Kan bang? InsyaAllah. Bakallah bang kat saya. Jom bang, gerak. Dah. Abang apa? Nak bayar parking dah habis duit Tak ada duit langsung. Abang pinjam duit saya tak apa? Oh, ada duit? Ada, saya selalu dalam wallet selalu kurang daripada RM1,000. Tak. Kamu bukan tak ada duit Abang ingat kamu tak ada duit. Saya nak kahwin bang. Lepas tu kamu rela tak makan? Masa saya memang tak ada duit untuk makan bang. Oh, tapi ada duit nak kahwin. Berjimat lah. Jimat lah bang. Sebab kamu nak kahwin. Lepas tu abang tak payah kahwin. Kenapa abang tak kahwin? Kahwin je lah bang. Duit abang dah habis dekat kamu. Kamu kahwinlah dulu. Mungkin abang lagi tak tahu berapa puluh tahun lagi. Jangan macam tu bang. Nanti RM10 tu jangan lupa bang. Besok Besok Cash ke transfer? Cash.